Ini tajuk lain pula. Ini tajuk sesiapa yang pergi ke sesuatu majlis, dia dapati ada kekosongan, maka hendaklah dia duduk. Dia pun duduk di situ. Kalau tidak ada kekosongan, dia duduk di belakang mereka. Itu tajuk. Dengan syarat yang Imam Muslim meriwayatkan daripada Aqil bin daripada Abi Waqid Al-Laythi, bahawa Rasulullah SAW ketika sedang duduk di dalam masjid, ketika itu ada orang ramai bersama beliau. Tiba-tiba tampil ataupun menghadap 3 orang. 2 daripadanya terus mari kepada Rasulullah SAW. Seorang lagi pergi. Nabi SAW, kata perawi, fawaqafa ala Rasulillah. Mereka pun sampai ataupun berdiri di hadapan Rasulullah SAW. Salah seorang daripadanya bila nampak kekosongan pada halqah, yakni bulatan majlis itu, dia pun duduk di situ. Yang seorang lagi duduk di belakang mereka. Adapun yang ketiga, dia berpaling pergi. Bila Rasulullah SAW selesai, baginda bersabda, "Mahukah kamu aku ceritakan kepadamu tentang 3 orang tadi?" Salah seorang daripada mereka, iaitu yang pertama, dia telah berlindung kepada Allah. Dia telah kembali kepada Allah, pergi kepada Allah. Maka Allah memberi perlindungan kepadanya. Yang seorang lagi malu, kerana itu Allah juga malu kepadanya. Dan yang ketiga, dia berpaling, kerana itu Allah juga berpaling daripadanya. Dengan syarat satu lagi, supaya tu juga dari segi makna hadisnya, walaupun lafaz dia tu tidak sama. Dan seterusnya, ini tajuk lain pula. Ini bab haram menyuruh seseorang meninggalkan tempat yang harus dia duduk ataupun dia ambil, dan dia telah mendahului orang yang menyuruhnya itu. Ini bab haram menyuruh orang meninggalkan tempat yang sedia diambil olehnya. Begitu. Dengan syaratnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Ibnu Umar, daripada Nabi SAW katanya, jangan sama sekali seseorang daripada kamu membangunkan orang lain, membangunkan seseorang, yakni seseorang yang lain, dari tempat duduknya, kemudian dia duduk di tempat itu. Lepas itu dengan beberapa sanad selepas itu, daripada Ibnu Umar juga, daripada Nabi SAW, kata beliau, tidak boleh seseorang membangunkan seseorang yang lain dari tempat duduknya, kemudian dia duduk di tempat itu. Tetapi tafassahu, kamu hendaklah memberi ruang kepada orang lain. Dan tawassa'u, kamu hendaklah berganjak sedikit supaya luas, kesok sikit supaya luas tempat duduk tu, supaya orang lain boleh duduk. Dengan beberapa sanad lagi ni supaya tu juga, tetapi tidak ada disebutkan tafassa'u dan tawassa'u, tu tak ada sebut. Seterusnya, riwayat daripada Ibni Umar lagi, bahawa Nabi SAW bersabda, jangan sama sekali seseorang daripada kamu membangunkan saudaranya, bukan seseorang yang lain, tapi saudaranya. Yakni jangan sama sekali seseorang daripada kamu menyuruh saudaranya meninggalkan tempatnya. Majlisu fi majlisi, kemudian dia duduk di tempatnya. Ibnu Umar, kalau ada seseorang bangun untuk dia dari tempat duduknya, dia tak akan duduk di tempat orang itu. Dia tak akan duduk. Sanad satu lagi supaya tu juga. Akhir sekali, riwayat daripada Jabir, daripada Nabi SAW, baginda bersabda, jangan sama sekali seseorang daripada kamu membangunkan saudaranya pada hari Jumaat
kemudian dia pergi ke tempat duduknya, lalu duduk di situ. Tetapi hendaklah dia berkata, bagi ruang sedikit, ifsahu, beri ruang sedikit, beri ruang, ataupun kita kata beri ruang sedikit, kata gitu. Babun idza qama min majlisihi thumma 'ada fa huwa ahaqqu bihi. Ini bab kalau seseorang itu bangun dari tempat duduknya, lepas tu dia kembali semula ke situ, dia lebih berhak dengan tempat duduk itu. Dengan sanad yang Imam Muslim beriwayatkan daripada Abi Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang daripada kamu bangun, dalam hadis Abi Awanah, bila seseorang bangun dari tempat duduknya, kemudian dia kembali ke tempat itu, maka dia lebih berhak dengan tempat tadi. Habis. Kita tengok semula. Mula-mula malam ni bab haram. Boleh kita terjemah haram, boleh juga kita terjemah pengharaman. Pengharaman bersunyi-sunyian. Pengharaman itu perintah, haram itu datang daripada Allah ataupun daripada Rasul. Yang mengharamkannya ialah Allah dan Rasulnya. Di sini Rasulullah dalam hadis. Kita kata pengharaman ataupun haram, boleh juga. Itu hasil daripada pengharaman itu jadi haram lah. Tapi asal tahrim, harrama yuharrimu tahriman, ialah pengharaman, bukan haram. Itu bukan haram. Tapi terjemah tu luas lah, boleh terbuka tu. Asal makna dia kalau nak betulnya pengharaman. Kalau haram, hurmah, hurmatil khulwah, khalwah. Itu baru haram, hurmah. Ini tahrim. Tetapi hasil dianya gitulah juga. Supaya yang ni tak boleh, haram, dosa, bersunyi-sunyian dengan perempuan ajnabi, ajnabiyah. Ajnabi kita bahasa Melayu ni ajnabi belakalah, perempuan pun. Tapi kalau Arab tu ajnabiyah, sepupulan tadilah. Kalau perempuan fulana, kalau bahasa Arab. Tapi kita si pulan gitu je lah. Tak ada si fulana. Orang kita tak guna. Adapun adapun orang kita guna almarhum, almarhumah, itu betul, tak apa. Tak apa, memang guna juga. Tapi hak ni tak ni. Hak ni ajnabi, perempuan ajnabi gitu. Jangan kita guna. Tak ada ajnabiyah. Tapi maksudnya lagu itulah, itu dari segi bahasa lah. Dengan perempuan asing, perempuan suku sakap lah, hak boleh nikah dengan dia. Itu maksudnya perempuan asing, hak bukan mahram dengan seseorang. Dan haram juga masuk menemuinya secara sunyi, secara sunyi dan senyap. Haram. Tak boleh. Berdasarkan hadis-hadis ini, di bawah bab ni, di sini ni haram khalwah. Hadis yang mula-mula iaitu riwayat daripada Jabir, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketahuilah atau ingat. Itu kata-kata untuk memberi peringatan, suruh kita beringat. La yabitanna rajulun, jangan sama sekali, ataupun tidak boleh sekali-kali. Sekali-kali tak boleh. Tak boleh sekali-kali. Bukan tak boleh saja, sekali-kali tak boleh, sama sekali tak boleh. Itu pasal ada nun tu. Nun taukid, thaqilah orang panggil tu. La yabitanna. Kalau la yabitan, nun mati. Itu nun taukid khafifah orang panggil. Kuat juga. Hak ni kuat lagi.